Hai semua, hari ni Nabila nak kongsi cara pilih barang kemas ikut bentuk wajah. Sebab kita tahu tak semua emas sesuai dengan semua orang. Yang pertama, kalau wajah anda berbentuk bulat, elakkan subang bulat. Pilih subang panjang atau drop earrings untuk ilusi wajah yang lebih slim. Wajah anda berbentuk oval, semua jenis emas pun sesuai. Tapi hoop earrings memang highlightkan lagi bentuk muka. Wajah berbentuk petak, nak nampak lebih soft, pilih subang berbentuk oval untuk balancekan bentuk muka. Heart shape face, cuba padankan dengan subang teardrop untuk buat muka nampak lebih seimbang. Wajah berbentuk panjang, pilih stud earrings supaya nampak lebih proportion. Susah nak imagine? Kami boleh bantu. Jom ke Wacan untuk dapatkan koleksi yang sesuai untuk anda.